Guys, raya dah makin dekat. Korang dah plan menu raya belum? Hari ni sis nak share satu menu yang memang confirm semua orang suka. Sate ayam dan daging. Sis cermat. Mula-mula kita prepare bahan kisar dulu. Ambil bawang besar, bawang putih, halia, lengkuas dan serai. Potong kecil-kecil dulu, masukkan dalam blender, masukkan air dan blend sampai betul-betul lumat. Lepas tu masukkan serbuk kunyit. Kenapa tak guna kunyit fresh? Suka hati akulah resepi aku. Tapi kalau korang nak blend sekali kunyit hidup pun boleh je. Masukkan serbuk ketumbar, tambah gula dan garam. Yang penting gula kena lebih sikit sebab sate memang sedap bila ada rasa manis-manis tu. Gaul semua bahan sampai sebati. Untuk sate ayam, sis guna dada ayam. Potong nipis dan lebar supaya senang nak cucuk nanti. Daging pun sama. Alang-alang dah buat ayam, sis marinatekan sekali juga daging. Lagi lama perap, lagi sedap. So kalau boleh perap semalaman, lagi padu rasa dia. Sebelum cucuk sate, jangan lupa rendam lidi sate dalam air dulu supaya tak patah dan lebih mudah nak cucuk. Lepas tu bolehlah cucuk sate sambil layan drama Melayu kegemaran korang. Kalau nak prepare awal pun boleh. Simpan je dalam freezer. Nanti time raya, keluarkan je dan terus bakar. Untuk bakar sate, ikut cara masing-masing. Sis bakar guna oven je. Bakar pada suhu 150 darjah Celsius selama 5 hingga 10 minit je. Jangan lama sangat nanti kering. Sebelum bakar, sapu sikit minyak bagi sate tu juicy dan nampak berkilat. Akhir sekali hidangkan dengan nasi impit, kuah kacang, timun dan bawang merah. Memang lengkap dan meriah. Okey, itu saja sis nak share. Selamat mencuba dan selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin.